Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita masih diberi nikmat kesihatan untuk menjalani hidupan ini. Apa khabar rakan-rakan sekalian? Sihat? Alhamdulillah. Tidak lengkap rasanya jika tidak memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Asnurizal bin Asmara dari Sekolah Menengah Kebahasaan Karak Setia dengan kod sekolah CEA 0059. Pasti rakan-rakan ingin tahu buku apa yang saya baca, kan? Tanpa melengah masa lagi, buku yang saya baca ini bertajuk Mengapa Rasulullah SAW Tidak Mudah Sakit. Buku yang ditulis dan dicetak dengan kemas dan cantik ini ditulis oleh Asadullah Al-Faruq. Asadullah Al-Faruq telah banyak menulis tentang kisah-kisah baginda. Mengapa Rasulullah tidak mudah sakit? Antaranya ialah Rasulullah sangat menjaga pemakanan baginda dengan makan makanan yang halal dan makanan yang berkhasiat. Makanan yang berkhasiat seperti makan kurma, kismis, buah tin, gandum, buah-buahan dan lain-lain. Baginda mengelak makan makanan yang haram dan tidak berkhasiat. Kerana makanan yang tidak berkhasiat dan haram dapat merosakkan iman serta menjejaskan kesihatan kita, seperti munculnya penyakit kronik. Dengan makan makanan yang sihat, kita dapat memudahkan urusan pekerjaan harian kita dan dapat menghusyukkan ibadah kita. Makanan berkhasiat dapat banyak beri manfaat untuk masa hadapan kita. Kesimpulannya, sebagai umat Muslim, kita wajiblah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah kerana banyak memberi manfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat. Saya rasa masa tidak menyebelahi kita. Sebagai penghias bicara, saya akan merangkapkan sebuah pantun. Gemar takbir di subuh hari, solat awal jadi amalan. Rasul terakhir tiada ganti, sunnah kekal jadi ikutan. Sampai sini saja ucapan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.